Welcome to Piri Ostrich Show Farm. Hidung lembut. Macamnya mata dia. Gangster sangat yang berdiri tu. Siapa embek tu? Siapa embek-embek? Ih, bunyi dia. Wih, wih, wih. Dia ingat kita bawa makanan tapi tak ada makanan. Vina jangan pegang. Ni. Oh yang ni. Oh. Kalau pegang dia lari. Bunyi dia comel lah. Dia akan bawa makanan. Oh. Ni apa? Dia makan apa? Dia macam hamster ke? Tak juga. Tikus lah Fina. Comel lah kalau apa tu. Kan? Macam kucing. Nak ambil gambar pegang macam mana? Kalau nak ambil gambar, kita nak pilih je. Dia marah tak? Beraninya. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni jantan ni. Mana nak tahu tu jantan? Ni dia punya bulu Oh, hitam. tu lepas body paruh dia. merah. Kalau yang betina paruh dia Kelabu. Faham? Faham ke tak faham? Amboi. Itu badan dia yang sebenar. Wih, macam ayam. Oh. Kita boleh makan ke ostrich tak? Boleh, boleh. Boleh. Ostrich kita boleh makan? Boleh. Dia? Boleh. Tu tadi aku bau dia macam bau sate. Sate, Sate. Dia tengok Kenapa ayam tu kaki ada dia. kasut? Bukan kasut lah. Bulu dia. Tengok bulu dia. Semua orang. Semua ekor. Semua orang. Fina dah ikut. Halo. Jantan. Dia tak tengok.
Kuntum. Kuntum. Oh, kuntum. Kuntum. Dah ada nak kuntum. Bukalah dah tengok. Bukalah dah tengok apa punya tu. Bukalah dah tengok apa punya tu. Oh, ni sayap tu. Ni yang beza jantan dan betina. Burung unta jantan hitam putih. Bulu hitam, paruh merah, kaki merah. Betina bulu kelabu saiz kecil. Yang jantan mana? Besar macam ni pun kita tak tahu lagi jantan. Oh, Bukan burung betul. Burung merak. burung merak. Oh, ini. Yang besar ni betul. Kita nak ayam. Yang pasang bukan ayam kan. Oh, tak tahu lagi jantan betina. Lagi dia punya bulu yang Belum. Yang tu dia dah besar. Dah nampak untuk dia dah start macam nak mengawan baru dah akan tumbuh bulu. bila dia habis mengawan, bulu dia gugur, dia tumbuh bulu baru. Macam tengok yang belakangnya tu bulu bawah semua dah gugur dah pendek. Tak ada yang panjang. Nanti dah sampai masa untuk dia nak mengawan balik nanti akan tumbuh lagi. Oh, baru lepas makan patutnya dia dah tak heran dengan kita kan? Bukan. Dia kalau baru lepas makan, kita tak boleh pegang dia sebab nanti dia akan muntahkan balik makanan dia. Sebab makanan dia tak hadam lagi. So kalau dia baru lepas makan, kena tinggalkan dia dalam 2 ke 3 hari. Untuk 3 hari. Untuk hadam dulu, baru boleh pegang dia. Dia tak. Tak. Yang ni dia baik. Okay. Kau macam cari aku Tak macam cari. tak gigit orang. Ni sapi okey. Bismillah. Dia kalau tak nak bagi dia bergerak kepala lah, pegang dia dari sini. Okey. Tapi jangan kau sangat. Dia akan jangan kau nyet dia. Macam tu. Aku yang silau. Ular yang lain tu macam ular sawah dia badan dia ada kasar sikit. Yang ini dia lembut lagi lah. Lembut. Rasa apa? Rasa clean je. Makan yang tikus sama putih dia. Duduk sebelah jiran. Lepas kita balik untuk orang makan. Kesian jiran-jiran awak tahu tak nasi awak lagi. Tapi sebenarnya kalau dia tiba-tiba dia menjalar kat kaki tu, geli juga ni. Melompat. Lembut sangat dia tak ada kasar. Kalau yang satu lagi belah sana tu, yang tu lagi lembut. Yang kecil tadi tu. Apa kan yang ni? Bawah dia. Yang bawah tu tadi. Oh tu. Lagi lembut bulu. Bulu lagi. Kulit. Kulit dia. Oh, ular ni memang tak ada bisa. Corn snake memang tak ada bisa. Jenis tak ada bisa. Dia macam ular sawa, dia membelit. Tapi pelitan dia hanya sakit untuk pemangsa dia je lah. Untuk mangsa dia. Kita ni tak sakit lah. Tapi dia orang boleh patuk juga. Cuma dia orang tak ada bisa. Kalau patuk tu kalau dia rasa terancam dia. Patuk? So, maksudnya gigit? Dia gigit dia. Dia keluarkan tarik dia gigit. So macam kena gigit lah. Cuma kita terkejut, kita takut, kita tarik, itu yang lagi dalam. Itu yang lagi sakit. Mana kita nak tahu dah tu jenis bisa dengan tak bisa? Kalau kita sekadar tengok je, memang tak tahu, tak ada. Kalau orang yang betul-betul tahu, dia kan tengok je memang kan, tahu. terror lah. Sebab yang ni kalau orang cakap lah dia punya moncong dia tu. Kalau tajam yang tu bisa, kalau bulat macam ni. Ni bulat. Ini betina. Betina yang jantan. Jantan besar sikit. Boyfriend dia. Kecil sangat. Tapi kalau dia besar betina, maksimum besar dia macam ni Besar je. macam ni betul. Dia kalau besar pun dia sikit. Pakai dia boleh ukir, tak pecah. Tebal dia macam, taklah nampak tebal macam kau boleh duduk sih. Dia memang ada.
Yelah, tak boleh ni pun pecah. Sebab tadi saya berdiri atas dia, tak pecah. Hmm. Ini bunga raya dalam